Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UMS Bertekad Cemerlang, UMS The Brain of Borneo. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang tempoh pelan pembangunan pendidikan Malaysia ataupun pendidikan tinggi 2015-2025, kita telah menyaksikan pelbagai pencapaian penting dalam landscape pendidikan tinggi negara. Daripada pemerkasaan kualiti akademik, peningkatan kebolehpasaran graduan, sehinggalah kepada usaha memperkukuh tadbir urus dan daya saing institusi pengajian tinggi. Namun kita juga sedar bahawa dunia hari ini jauh lebih mencabar dan dinamik. Landscape global, kemajuan teknologi serta keperluan bakat masa hadapan menuntut satu pendekatan yang lebih berani, inklusif dan lestari. Atas kesedaran inilah Pelan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 ataupun PPTM diperkenalkan sebagai pelan strategik baharu yang memacu lonjakan pendidikan tinggi negara, berpaksikan bakat, memperkukuh institusi dan membina ekosistem pendidikan tinggi yang mapan dan berdaya saing. Sebagai sebuah universiti awam di Malaysia Timur ini, Universiti Malaysia Sabah atau UMS melalui teras nilai Brain of Borneo komited untuk mendukung aspirasi PPTM ini dengan memainkan peranan aktif dalam melahirkan graduan yang berilmu, beretika, beradaptasi dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Sehubungan itu, kami amat teruja untuk melihat alahu 7 baharu pendidikan tinggi negara yang diterajui oleh pasukan yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi. Kami menaruh keyakinan penuh terhadap kepimpinan beliau dalam memacu institusi pendidikan tinggi negara ke arah kecemerlangan, relevan dengan tuntutan semasa dan berdaya saing di peringkat global. Saya dengan penuh hormat menjemput seluruh warga pendidikan tinggi, masyarakat, khususnya warga Universiti Malaysia Sabah untuk bersama-sama menyaksikan majlis peluncuran Pelan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 pada 20 Januari 2026. Bersama kita melangkah ke arah dekad baharu pendidikan tinggi Malaysia. Sekian, terima kasih.